Apa? Korang dah pening nak buka dekat mana? Untuk saya sekarang ni dah tak pening, sebab saya dah jumpa satu tempat best untuk berbuka. Sebelum tu korang tolong saya tekan like dan komen je apa-apa, titik pun boleh. Sebenarnya hari ni saya datang dekat Mary Brown, yang ni cawangan dekat dalam Maya Mall. Mary Brown ada mengeluarkan menu Riang Ramadan Raya. Waktu saya sampai ni memang dah ramai sangat orang, tapi tak perlu risau sebab tempat duduk dia banyak dan selesa. Orang semua boleh kangkang macam ni. Jadi tanpa membuang masa, jom kita order menu Riang Ramadan Raya. First yang saya ambil ni dia punya set nasi ayam penyet, datang sekali dengan air. First kali kita nak rasa sambal ayam penyet. Untuk sambal dia ni memang pedas, tapi untuk ayam dia memang sedap lah. Sekarang kita nak rasa pula dengan nasi. Seriously memang saya suka dia punya sambal ni. Texture dia halus, tapi bila makan memang mencucuk. Kalau korang nak lembab-lembab sikit, boleh makan dengan dia punya kuah sup. Walaupun sambal ayam penyet ni rasa pedas, tapi buatkan korang nak lagi. Dalam set nasi ayam penyet ni, dia bagi tempe dan sayur-sayuran. Jadi waktu korang makan ni memang sedap and sehat. Untuk air dalam set ni saya tukar pada ais dan super. Sedap. Dekat atas tu dia tabur macam coklat, hilang terus dahaga. Seterusnya kita nak rasa ayam penyet box meal. Ada ayam dan burger sekali. Roti dia ni colour hijau. Tekstur roti dia ni lembut sangat. Makan pula dengan sambal ayam penyet dia serius nikmat. Unik, first time saya rasa, tapi sedap. Untuk burger ni pun dia bagi ayam yang tebal. Kalau korang nak tahu, untuk Mary Brown ni ayam dia seriously sedap. Saiz pun besar-besar. Nak lagi kenyang, korang makan sekali dengan fries dia. Yang ni saya gulung-gulung sekali dengan kulit. Nikmat, pedas-pedas. Untuk air Fanta strawberry ni, yang ni kalau ada set combo baru korang dapat. Jadi korang jangan lupa tahu datang berbuka dekat Mary Brown. Let's go.